Salam. Kami dari Politeknik Production, Jabatan Kejuruteraan Awam. Kami diberi tugasan untuk subjek Mission and Sustainable Development, di mana kami memerlukan pendapat Puan untuk menambahbaikkan dekorasi di ruangan taska. Okey. Alright, apa soalan yang saya boleh bantu? Saya ingin tentang cadangan Puan tentang untuk menambahbaikkan di ruangan taska ini yang sedia ada. Okey, faham. Okey, apa yang korang boleh bantu? Okey, buat masa ni untuk dalaman saya rasa tak ada apa-apa sebab kita di ruangan baby house. So bagi saya mungkin di ruangan luar. Sebab kebetulan di ruangan luar ni kami lebih kepada tanaman. Kami ada tanaman pokok buah-buahan. Jadi mungkin you boleh add on some dekorasi ataupun ruangan hiasan dengan pokok ataupun sayur-sayuran ke, yang menggunakan bahan-bahan yang low cost, tidak memerlukan kos yang tinggi. Tu yang saya rasa sesuai lah. Jadi baby kita boleh keluar dan explore dengan barang-barang yang sedia ada. Sekarang ni yang kita ada adalah pokok buah mata kucing, kita ada pokok buluh, kita ada pokok mangga. So setiap pokok-pokok yang ada tu, dia orang ada pembelajaran. Ada pembelajaran di setiap pokok yang sedia ada. Ada bauan daripada daun, kan, ada tekstur yang berbeza. So saya sangat prefer benda-benda yang secara alam. Jadi saya sangat galakkan ataupun memberi cadangan untuk adik-adik buat hiasan lah. Tak kisahlah apa benda pun yang kalian nak buat, tapi dengan menggunakan kadar kos yang sangat rendah. Untuk dekorasi, saya ada beberapa cadangan untuk saya bagi kat Puan. Yang pertama, mungkin kita boleh gunakan bahan hias gula seperti tayar untuk membuat pasu, ataupun kita boleh buat penanaman dari plastik. Dan untuk second option, mungkin kita boleh guna teknik aquaponik untuk tanam tanaman sayur-sayuran atau buah-buahan. Dan yang ketiga, mungkin kita boleh gunakan batu-batu yang kita akan cat untuk kita susun di sekitaran pagar taska. Menurut Puan sendiri macam mana? Kalau saya nak tiga-tiga boleh? Janganlah macam tu. Okey, alright. Dia macam ni, tak kisah. Antara tiga tu awak pilih awak pilih je mana-mana. Saya okey je. Janji dia tidak membebankan pihak adik-adik, memudahkan anda untuk menjalankan, dan juga ianya menarik untuk awak kata tas kerja luar yang awak terima. Jadi terpulang ke adik-adik, antara tiga-tiga tu awak pilih je yang mana-mana awak rasa menarik, low cost, dan ini akan memberi impak untuk grup awak melaksanakan kerja-kerja luar. Jadi awak sendiri nanti decide pilih, dia okey.